cukup terpaku, ku tatap surgaku, tangismu jujur, kau cukup sempurna. Seperti kini kita berpeluh, kau masih selembut dulu. Aku yakin sangat dia memang ada niat tak baik. Ya Allah, dosa ke aku kena syak begitu pada adik kandungku sendiri. Ibu. Adik. Tengok ni. Saya masakkan nasi goreng untuk ibu. Amboi, pandai ke anak ibu masak ni? Susah-susah je. Mestilah pandai. Kan ibu yang masak. Cepat. Rice suapkan ibu. Nak suapkan ibu? Cepat. Baiknya dia. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. Along, dah nak pergi dah ke? Kenapa ngalung tu? Ibu tanya tak jawab. Mungkin biasa Alung kan dia ada angin sikit kot. Tak pergi makan Tapi selalunya tak macam ni. Selalunya kalau dia marah ke, berangin ke, sebelum ke kebun, mesti dia tegur ibu. Orang dah kemaruk cinta memang macam tu lah, Bu. Bu makan. Abang nak bawa adik shopping ke? Jom. Alah, jomlah. Bukan selalu pun. Senyumlah sikit. Thank you, Abang. Dah sebabnya adik sayang sangat dengan Abang. Sayanglah sangat. Dah, jom. Jom. Tak nak sedih-sedih. Hari ini kita nak enjoy. Kita nak shopping. Bu, air. Terima kasih. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau si Aisyah tu berani datang sini sampai menyamar jadi Rai, tak mustahil lah. Dia berani rampas semua hak ibu. Jadi maksud adik, dia dekat dengan ibu ni sebab apa yang ibu ada? Iyalah. Perempuan macam tu ramai ibu kat KL. Ibu je yang tak tahu. Jangan-jangan dia yang tolong pihak pemaju tu cari ibu tak? Mungkin dia tahulah kot pasal harta ibu tu. Habis tu hubungan dia dengan Alung? Hamba Adam tu. Jadi umpan dia je lah. Perempuan macam tu nak duit je lah, Bu. Tak sangka kan. Nampak je lembut. Tapi hati busuk. Sebab itulah Bu kena buat sesuatu. Sebelum Alung tu jadi lagi angau. Tapi tak apa, Dik. Tak payah risau. Dia pun dah tak ada kat sini. Oh, kampung kita ni bukannya pedalaman sangat pun. Banyak cara dia tu boleh berhubung. Abang Adam tu bukannya bodoh sangat. Pandailah dia cari jalan nak kontak kekasih hati dia tu.
Adik, abang pun pernah bercinta juga. Memang tak dinafikan, cinta ni boleh buat kita jadi gila. Dan tak mustahil juga cinta boleh mengubah kepribadian kita. Entahlah, abang. Adik dah tak dapat lupakan Adam lagi. Sebab dia dah jadi sebahagian daripada hidup adik. Adik sedar tak? Cinta adik dengan Adam dihalang oleh kedua belah pihak. Adik tahu, dia dibencikan Adam sebab kedudukan. Dan sebab rahsia abang yang sebenarnya, kan? Abang adik minta maaf. Tapi adik rasa kecewa sangat dengan ibu kandung abang. Senang saja. Semua perasaan kasih sayang yang mencurah-curah tumbuk pada adik boleh bertukar jadi benci dalam sekelip mata je, bang. Adik, tanpa kasih sayang dia pun, adik boleh bahagia juga, kan? Kebahagiaan adik hanya ada pada Adam. Walau 1000 rintangan melanda sekalipun. Perasaan adik tak akan berubah. Adik, sabar sikit. Bila adik berikan motivasi pada orang lain, adik hebat kan, abang? Tapi bila terjadi pada diri sendiri? Adik, dengar sini. Kalau cinta adik dengan Adam tu ikhlas, insya-Allah adik dan Adam akan disatukan juga. Long. Ya. Ni, ibu awak ada bawa makan. Ana yang masak dah. Long. Ibu tahu Alung kurang selesa dengan adik. Tapi bagilah dia peluang untuk buktikan dia anak yang baik. Kenapa Bu nampak macam Alung tak percayakan dia? Dari muka Alung tu, nampak Alung tak dapat terima adik macam mana Alung terima perempuan tu. Bu, Aisyah dengan Rayhana tu macam langit dan bumi tu. Apa Alung cakap ni? Itu adik kandung Alung. Bukan macam perempuan penipu tu. Bu, manusia ni datang macam-macam tu, macam-macam perangai, Bu. Alung tak nak Bu kecewa ke tak? Memang ibu dah kecewa dah. Dek perbuatan perempuan penipu tu. Kenapa Alung ni? Ha? Tak nak terima adik kandung sendiri. Lebih percayakan pula perempuan penipu macam tu. Tapi tak semestinya Alung tak boleh bezakan mana salah, mana betul. Memang Alung tak boleh bezakan. Sebab Alung kemaruk suka kat perempuan tu. Alung sedarlah sikit, Long. Perempuan tu nak kat Alung sebab duit-duit kita. Duit? Bu, dia dah ada dah semua tu, Bu. Dia tak perlu duit dah. Dia nak cinta, Bu. Mengarut. Tolonglah, Long. Kerana perempuan tu Alung sanggup dah kepada ibu, kan? Bukan macam tu, Bu. Tapi Aisyah tu... Dah. Ibu tak dengar Long sebut nama perempuan tu. Bu. Bu. Selagi barang kau ada kat sini, selagi itulah anak aku tak boleh lupakan kau. Perempuan penipu. Selagi barang-barang kau ada dalam rumah aku, selagi itu kau menyusahkan anak aku. Bu? Bu? Bu! Bu! Apa ni, Bu? Selagi barang ni ada dalam rumah ni, Alung mesti tak boleh lupakan. Bu, jangan buat macam ni, Bu. Jangan. Ibu buat semua ni untuk kebaikan Alung. Lepas! Bu, Alung sayang barang ni, Bu. Jangan buat macam ni, Bu. Alung sayang barang ni. Alung tak jadi anak dahaka, kan? Lepas! Lepas! Ha? Menyusahkan orang. Bu. Ha?
Puas tak? Halo, cik makan? Ibu tahu Alung marahkan ibu kan? Pasal siang tadi kan? Sebenarnya ibu buat macam tu untuk kebahagiaan Alung. Ibu tak nak kalau Alung kena tipu dengan cinta palsu perempuan tu. Kalau Alung sayangkan ibu, Alung duduk kat kampung ni. Tak payah pergi cari perempuan tu lagi. Bu, satu hari nanti Alung akan keluar juga dari rumah ni untuk cari seorang lagi adik lelaki Alung. Maafkan aku terbuang cintamu. Mama, sikit je masa lagi. Masalah kita akan selesai. Rai akan dapat bahagian Rai. Tak lama lagi, kau akan bergelar jutawan paling muda kat Malaysia. Aku jadi jutawan. Cuba jujur dengan diri sendiri. Apa Abang Adam cakap ni? Rai, tak payah nak tutup keburukan diri sendiri dengan jatuhkan marah orang lain. Rai datang sini pun sebab Rai nak buka mata ibu daripada ketipu dengan girlfriend abang tu. Seorang-kurangnya Alung tahu niat dia, kan macam kau. Ingat, Tuhan tak tidur tau. Saya silap bulan nanti terperangkap diri sendiri. Hello, siapa ni? Assalamualaikum. Boleh saya bercakap dengan Adam? Waalaikumsalam. Siapa ni? Saya As. Abang Aisyah. Oh, dulu bapa ada telefon. Sekarang ni abang dia pula. Banyak betul postman perempuan tak guna ni kan? Sebenarnya makcik, tujuan saya... Aku tak peduli. Walaupun siapa saja orang suruhan dia, tolong bagi tahu kat perempuan tu jangan ganggu Adam lagi. Hidung tak mancung, pipi tersorong. Penipu. Tolong jangan hina adik saya. Aku peduli apa? Aku nak kau bagi tahu kat perempuan tu aku tak ingin bermenantukan perempuan tak guna macam tu. Faham? Kau masih selembut dulu. Ajar. Berani kau kau suruh orang tu, kau suruh orang ni telefon, cari Adam. Tahulah nasib kau hari ni. Tak guna, Bu. Cakap je. Kita kenalah buat satu. Memang dah macam-macam dah ibu buat. Tapi perempuan tu degil. Hari ni tahulah nasib dia. Perempuan tu memang macam itulah, Bu. Kita ni kena ubah strategi ni. Memang ibu nak buat strategi sekarang ni. Awak nak pergi mana tu? Imam Maton, jaga rumah. Kami umpama ditelan mati mak, di luar mati bapa. Terpaksa berlakon jadi adik-beradik sebab nak jaga hati ibu. Adik rasa kecewa sangat bila ibu nak jodohkan adik dengan orang lain.
Sedangkan cinta hati adik ada je di depan mata. Kenapa adik tak beritahu abang? Call pun tak. At least bagi tahu abang macam mana keadaan kat sana tu. Adik tak nak tambah beban abang lagi. Adik tahu perangai Daddy macam mana. Yelah, at least you let me know. Sekurang-kurangnya kita boleh share kan? Tapi kan bang, adik rasa seronok sangat jadi anak ibu. Dia baik, penyayang. Rugi sangat kalau abang tak mengaku dia ibu. Lepas semuanya terbongkar, adik dihina macam tu je. Adil ke semua tu abang? Abang nak minta maaf dengan adik. Sebab bagi semua bebanan pada adik. It's not unfair to you. Tak apalah abang. Adik dah malas nak fikirkan semua tu. Lagipun sekarang dia dah bahagia. Rahana dah balik. Adik, Tapi adik rasa derita sangat bila dia paksa adik tinggalkan Adam. adik. Abah janji Abah akan satukan adik dengan Adam semula. Kak Tun, Kenapa pula kamu ni nak kelang kabut tak tentu hala je ni? Kak Tun nak pergi mana ni? Kak Tun nak pergi rumah penghulu tu nak hantar telekong cucu dia nak. Tak payah Kak Tun, hari ni tak payah. Hari ni Kak Tun teman nak. Nak pergi mana pula? Nak pergi rumah dukun ujung kampung tu, ada hal sikit. Masya Allah. Kenapa dengan kamu ni nak? Bukan terbiat ke? Tak kisahlah terbiat ke apa ke, nak pergi juga. Kamu sedar tak benda tu khurafat? Dosa besar tau. Kita ni orang Islam. Nak tak dulilah semua tu Kak Tun. Cuba ceritakan Kak Tun ni. Apa masalah sampai bomo-bomo ni? Tu, dia dah guna-gunakan si Adam. Sampai Adam tak boleh lupakan dia. Astaghfirullahalazim. Kamu ada bukti ke tuduh budak tu? Nak percaya apa yang nak fikir ni Kak Tun. Ini naluri seorang ibu. Banyak lagi lah ibu dalam dunia ni yang salah buat tafsiran. Kamu tu bukannya malaikat. Tapi dah tentunya betul buat Adam. Sebab dia tergila-gilakan Adam. Tapi janganlah sampai nak berbomo-bomo. Berdosa kamu fitnahkan budak tu. Sekarang ni Kak Tun nak teman nak ke tak ni? Kak Tun boleh buat apa je. Tapi bab ni Kak Tun tak naklah Subahat. Berdosa tahu tak? Tak apalah. Nak pergi sendiri. Tak tolong susah. Nak. Kenalah budak Zainab ni. Ya Allah. Adam. Mak Tun, kenapa ni? Kamu cuba cakap dengan Rahana tu. Jangan hasut ibu kamu yang bukan-bukan. Bu? 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 Pahala ni abang nangis bising ni. Ibu mana? Alah, dah tahu ada tu tanya Ibrahim pula. Kau boleh tak berhenti daripada suruh ibu buat macam-macam? Boleh tak? Tu pun salah Rai ke? Apa masalah abang ni? Sebab kau dah melampau sangat. Melampau? Melampau sampai cakap rasa girlfriend abang tu? Kau jangan sampai aku tampar muka kau, Rai. Macam ni lah, Abang Adam. Apa kata kalau kita berdua tak payah gaduh-gaduh dah? Kita kerjasama. Ibu ada anak seorang lagi kan? Apa kata kita pujuk dia, bagikan duit dengan kita? Lagipun, anak tu bukannya hidup lagi ke tak? Kita tak pasti kan? Itulah tujuan kau sebenarnya. Duit. Tak apa. Aku lagi sanggup cari 1000 lagi orang adik daripada adik macam kau. Kau ingat, jangan berharap sangat, Rai. Aku takkan biar. Mak Tan! Boleh tak Mak Tun jangan masuk campur urusan keluarga saya? Kamu ni dah kenapa? Salam tak menyapa tak, tahu-tahu nak marah je.
Kamu sedar tak Mak Tun ni orang tua? Bila cakap tu, sebagai orang muda, kenalah beradab sikit. Rai ni lahir zaman milenium, Mak Tun. Rai tak boleh kong tua menyebok macam Mak Tun ni. Kamu ni, kurang hajar betul Kenapa kamu tak tunjukkan belang kamu ni depan ibu kamu? Mak Tun ni kenapa ah? Siapa Mak Tun ni? Sibuk pasal urusan orang. Mak Tun ni kenal ibu kamu sejak kamu belum lahir lagi. Janganlah baru balik sehari dua ni kamu nak kocakkan air yang sedia tenang. Apa-apalah Mak Tun. Yang penting Rai ni lagi penting daripada Mak Tun. Rai ni dah daging dia. Baguslah macam tu. Buatlah perangai tu macam seorang anak. Jangan nak jadikan orang lain macam kadam kamu pula. Dengan pertolongan kau, Adam akan kekal dekat sini dan lupakan perempuan tu. Along? Along ke mana ni? Nak pergi KL. Along, kalau Along marah ke ibu, ibu minta maaf Along. Bu. Jangan minta maaf, Along. Ibu tu kan ibu kan. Habis tu, kenapa Along nak tinggal ke ibu? Along ada urusan sikit, Bu, kat KL. Tapi kenapa tiba-tiba? Sebelum ni Along tak nak beritahu ibu pun. Bu, Along dah besar kan. Along rasa Along boleh buat keputusan Along sendiri. Cuma Along minta, Bu. Jangan Along. Along nak pergi jumpa perempuan tu kan? Bu, selama ni Along tak pernah lawan cakap ibu kan. Along cakap Along ada urusan sikit. Dekat KL Along yang Along nak selesaikan. Bu kena ingat, ibu lagi seorang yang anak. Kalau macam tu, ibu tak mampu nak halang Along. Tapi Along ingat, Along jangan buat perkara pembukaan. Bu percaya kat Along kan? Along ada benda yang Along kena selesaikan juga Along. Along nak sangat tahu. Pasal apa? Nanti ibu tahu sendiri. Along tak boleh beritahu lagi. Along, pergi dulu, Bu. Bu jaga ya. Saat kau yakinnya rasa kabur bayangku, hakikat yang benar tenggelam, tak indah pendinding jalan. Meski ku hadiahkan kau pedih, namun engkau teguh menunggu lamunanmu menjadi nyata. Kau bangkit semula. Seakan telah sempurna. Hakikatnya ku cinta. Okey, this one dah okey. Cuma awak kena mainkan colour sikit, boleh? Okey, boleh. Kalau boleh siapkan sebelum Tuan Zaidi balik dari Jakarta nanti. Okey, no problem. Okey, kalau tak ada apa lagi, saya minta diri dulu, Cik Asfar. Okey, terima kasih. Adik. Ada yang menarik tak? Tak ada. Cuma ni, adik tengah cek status update Adam. Sejak dia balik kampung kan, abang tak pernah nampak pun dia update status kat FB. Itulah sebabnya adik pelik ni. Adik rasa kan dia dah keluar daripada kampung lah. Tapi kalau dia keluar kampung pun, mesti bersebab. Betul tak? Yelah, cumanya adik risau. Adik tak nak dia gaduh dengan ibu sebab adik lepas tu dia tinggalkan ibu macam tu je. Siapa tu? Adam.
Ibu? Adik, ibu ni keras sangat ke? Tak adalah, Bu. Habis tu, kenapa Alung tu pergi tiba-tiba? Alung ada hal lah tu, Bu. Sebab tu dia pergi. Tapi Alung tak macam tu, Dek. Ibu kenal dengan dia tu. Dia tak akan buat keputusan tergesa-gesa, Dek. Tanta, dia pergi cek perempuan tu kot. Takkan dia nak beritahu ibu? Tambah renggang hubungan ibu dengan Alung. Kalau ibu dah tahu, ibu pergilah cek perempuan tu. Ibu ganyang dia cukup-cukup. Biar dia tahu siapa ibu. Tak payah dia rampas hati ibu. Adik teman ibu. Nak pergi mana ibu? Pergi ke Lumpur cari Alung. Ibu tak pernah pergi sana, jadi ibu tak tahu. Ish, ibu settle sendirilah. Saya tak nak masuk campur lah ibu dengan Alung. Mana si Adamnya? Apa pasal dia tinggalkan aku orang tua ni? Bukan penipuan yang terbaik untuk aku. Adam dah pergi. Mudahlah kerja aku. Terpancar sudah cahaya cintamu, menusuk terus ke hatiku. Tak terdaya menahannya tanpa cintamu. Betapa ku rasakan indah waktu berlalu tak terasa. Bayanganmu takkan pudar hingga akhir hidupku. Bagaikan terasa di kasih Awak sihat? Kenapa bila jumpa Asyik tanya soalan yang sama? Okey. Awak bahagia ke? Bahagia. Awak dah buat lari sini bahagia. Awak lari dari kampung ni? Awak tolonglah. Jangan kusutkan lagi hubungan saya dengan ibu. Please. Saya datang bukan sebab tu. Saya datang sebab saya nak siasat Rihanna. Saya syak dia dengan Puan Fatimah macam ada rancang sesuatu. Loh. Ma, apa hal korang malam ni? Ya sayang, Mama tahu. Ni, bila Rai nak mulakan plan kita tu? Rai tahulah, Ma. Mama pun tak tunggu sabar sikit. Nak tunggu sampai bila lagi ni, Rai? Rai tahu tak, masa kita ni semakin suntuk. Bukankah Mama dah bagi masa kat Rai sebulan? Ya, betul. Tapi Rai kena faham. Ini saham, tahu tak? Makin kita tangguh, peluang kita makin tipis. Rai, dengar sini sayang. Takkan kita nak lepaskan untung yang berjuta-juta tu hanya kerana kelewatan, faham? I know lah, Mama. Nanti dah paksalah orang tua tu bagi duit ke kita cepat-cepat. Lepas tu dah balik KL lah terus. That's my girl. Ingat, Rai jangan nak bertangguh lagi. Tahu tak, nasib tak selalunya menyebelahi kita. Ha? I know, Mama. Rai jaga diri dulu ya. Tapi kena ingat juga tau, Rai kena hubungi Mama selalu. Good night. Love you. Lebih tu.
Memanglah. Tapi kan tak baik buruk sangka tentang keluarga sendiri. Yalah. Tapi Wak, saya tak rasa yang dia balik itu semata-mata sebab ibu. Ya. Tapi entahlah. Saya pun tak kenal sangat. Lah, awak kena faham. Dia dah terpisah dengan keluarga awak sejak dia kecil lagi. Lepas tu dibesarkan dengan orang lain. Jadi saya harap awak janganlah salahkan dia 100%. Mungkin dia terpengaruh ke? Mungkin. Tapi Wak, dia bukannya kecil lagi, dah besar. Kan bukannya tak boleh fikir sendiri. Adalah, tapi tak mustahil. Awak tengoklah Puan Fatimah tu perangai macam mana. Sikit sebanyak mesti terikut juga. Kan? Itulah pasal. Tapi awak tahu tak, semenjak dia balik kampung kan? Semenjak dia balik kampung, saya nak percayakan dia tu macam... Tak, jadi macam... Rasa. Tak percayakan dia lah. Ya, saya rasa itu. Saya? Saya apa? Awak percaya saya tak? Awak? Lah, kejap. Awak? Saya percayakan awak. Sepenuh hati saya. Sepenuh tau, gelak dia. Tegaklah pula. Along. Ya, Cik Asfar. Kalau nak teka adik saya sekalipun, mintalah izin. Nah, tengok dah malu dah. Adik. Ya Allah, budak ni. Lupa lagi kat sini. Itulah. Ni, Aisyah dah cerita semuanya. Oh. InsyaAllah, kita akan bekerjasama. InsyaAllah. Oh, dah beritahu kan? Patut dah pusing belakang tadi. Itulah, dia dah malu dah. Lagu, bolehlah. Sampai bila lagi ibu nak tunggu ni? Adik ni kenapa? Macam terdesak aja ni. Ada masalah besar ke? Tak adalah ibu. Nanti Rai kena bayar hutang kolej. Kalau tak nanti Rai kena buang belajar. Bu, bolehlah. Lagipun Mama Rai pergi tak tinggal duit. Terpaksa Rai berhutang kawan-kawan. Boleh, Bu? Banyak sangat ke hutang tu? Tak adalah banyak mana pun. Tapi hutang kita kena bayar kan, Bu? Macam ni, Bu? Banyak juga soal pegawai tu, Dek. Tapi adik cakap, anak ibu. Jadi dah settle dah semua, Bu? Sayang ibu. Jom. Awak punya rambut terkeluar. Sorry. Tak apa. Satu hari nanti, awak akan dapat lihat isi kandungnya. Tak, saya main-main je. Awak. Lepas ni saya tak nak bagi awak pergi mana-mana dah. Seorang-seorang tanpa saya. Kalau macam tu, Saya nak jadi suami awak. Sorry kacau. Taklah. Ni, by the way, kita dah dapat info tentang Puan Fatimah. Sekarang ni dia dalam status bankrupt.
Adik. Adik. Bangun sayang. Teman ibu pergi pekan. Semalam ibu lupa nak beli baju adik. 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 Assalamualaikum, Alung. Alung. Alung tolong cari adik, Long. Adik dah lari. Ya. Bu, nanti Alung cubalah. Ya. Dah, Bu tak payah nangis sangatlah. Tak mau. Dah, tak payah nangis lah. Bu, nanti Alung call Mak Tun, So, temankan Ibu. Bu, dah. Okey. Assalamualaikum. Awak. Saya dah agak awak. Dari awal lagi daripada niat tak baik lah. Jadi awak nak buat apa sekarang? Saya pun tak tahu macam mana nak hadap lah benda ni. Berat je rasa hati. Dengan adik sendiri kot tu. Awak tak boleh macam tu. Walau apa pun awak kena tunaikan juga permintaan ibu awak tu. Awak cuba pergi rumah Puan Fatimah. Saya rasa Rehana dah kat situ dah. Awak, saya takkan jejak kaki lagi dekat... Awak tak boleh macam tu. Awak tak boleh fikir yang awak buat untuk diri awak. Awak kena fikir awak buat untuk ibu. Saya faham perasaan awak, perasaan ibu. Hilang dia buat kali kedua. As I promised, I've done my job. Oh. Itu mahak Rai kan? Kau ni memang nak tak guna, Rai. Duit ni pasal kau buat dia macam tu, There will be no more excuses. Adik akan dihantar keluar negara secepat mungkin. Aku tahu di mana adik kau buat. Kalau kau engkar arahan aku akan hapuskan adik kau hingga ke tulang. Kau tak guna. Jujur, kau cukup sempurna. Pintar saja kemana kau mau, pasti kau akan aku bawa. Belum terlambat untuk ku senyum, kau masih selembut dulu. Jangan kau tunduk, biar zahirmu bisu. Lumrah dunia, kita sama saja. Jangan menangis